Dia adalah dikategorikan herba yang antara yang paling mahal dalam dunia. Hai, saya daripada Kura. Hari ni saya nak share dengan korang tentang bunga saffron. Saffron ni dia adalah sejenis herba yang datang daripada bunga dan ianya boleh dikatakan antara herba yang paling mahal dalam dunia. Sebab cara nak dapatkan dia, nak proses dia memang sangat susah dan sangat mahal dan sangat limited. Dan saffron ni dia berasal dari Parsi. Dan untuk pengetahuan korang, kebanyakannya yang saffron tu dia sebenarnya bukannya original tapi dia adalah synthetic construction. Untuk bunga saffron ni, masa mula kita petik, dia sebenarnya tak ada bau. Bila kita extract daripada bunga tu, bau dia akan mula keluar. Sebab saya pernah bau saffron yang original dan memang sedap bau dia. Dan untuk saffron, dia punya bauan ni lebih spicy. Lepas tu dia ada bau sedikit super sweet. Dia bau lebih pada bau herba, iaitu herbaceous. Dan dia ada sedikit bau leathery, undertone light tu macam tu. Okay, itu saja saya nak share tentang saffron. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang perfume, jangan lupa follow akaun Kekura. Tampil yakin sepanjang masa.